bila ada belief yang kuat tu, korang akan fikir 1001 cara macam mana. Kita kena ada perasaan aku nak capai benda tu dulu, akan datang, akan keluar jalan-jalan cara-cara kita nak capai benda tu. So itulah basic kehidupan sebenarnya kan. Bila kita nak capai satu benda tu kan, contohnya kita nak hidup sihat. Sebenarnya kita kena ada perasaan nak tu secara terpaling-paling nak. Kita rasa okay, aku nak hidup sihat. So korang kena ada satu dulu perasaan macam tu. Korang kena tanam dulu perasaan tu sedalam-dalamnya. Dan insyaAllah mungkin beberapa hari akan datang, korang akan tahu cara tu. Mungkin korang akan sendirinya search mana-mana tempat kan. Korang akan cari orang, tanya orang macam mana nak hidup yang sihat dan sebagainya. Sebab bila kita nak tu, kita punya fikiran, kita punya mindset, kita punya mind akan selalu fikir macam mana aku nak capai benda ni. Itulah kekuatan dari segi kita punya perasaan belief tu. Bila ada belief yang kuat tu, korang akan fikir 1001 cara macam mana aku nak dapatkan aku punya vision tu. Dapat tak dapat? Thank you.